katakanlah bapa masih ada, automatik adik-beradik tak akan dapat bahagian faraid. Tidak. Adik-beradik out terus kalau ada bapa. Kalau ada bapa. Ini bahagian ibu. Katakanlah ibu ada. Okey. Kita buat pengiraan faraid. Ibu 1/6. Kerana apa 1/6? Kerana adik-beradiknya ramai. Ada 2 orang ke atas, maka adik-beradik akan menjadikan bahagian ibu sebagai 1/6. Kalau adik-beradik tu adik-beradik tu seorang je, ibu boleh dapat 1/3. Okey, ni saya buat untuk saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Yang ni adalah 1/3. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Ni adalah asabah. Okey, kita nak selesaikan bahagian kat sini. Yang ni 3, yang ni 6, yang ni 6, yang ni 1, yang ni 2. 3 tolak dengan 2 ni 1, 1. Yang ni maka bakinya 6 tolak dengan 1, tolak dengan 1, tolak dengan 1 jadi 3. 3 untuk saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Yang ni saudara seibu sebapa lelaki akan dapat 2 bahagian. Untuk saudara seibu sebapa perempuan akan dapat 1 bahagian. Jadi bila kita tambah jadi 3. 3 dengan 3 ni dibolehkan. Jadinya kita tak payah lagi rajin-rajin nak darab. Tak payah lagi kita nak tambahkan. Kita nak tambahkan lagi bahagian penyebut. Kat sini kita buat 6 je. Sebab apa 6 je? Sebab 3 ni boleh bahagi dengan 3 tak? Boleh kan? Bila dia boleh bahagi dengan 3, tak nampak ke? Nampak kan? 3 ni boleh bahagi dengan 3, jadi kita tak payah lagi nak darab. Yang ni jadi 1/6 untuk ibu. Untuk saudara seibu lelaki 1/6 juga. Saudara seibu perempuan 1/6 juga. Untuk bahagian saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik kandung, 2/6. Kita terus ambil 2, 1. Ni 1/6. Katakanlah Ali ni ditinggalkan 600,000. Maka ibu dia dapat 100,000. Untuk saudara seibu lelaki dapat 100,000. Yang ni 100,000 juga. Yang ni 200,000. Yang ni 100,000. Okey. Kalau Ali telah meletakkan adik-beradik kandung dia yang lelaki ni, KWSP dah letak 100% kepada adik-beradik kandung dia. Adik-beradik kandung dia kena bahagi ikut faraid. Dia tak boleh makan seorang diri, melainkan dia mendapat izin, dia mendapat permission, dia mendapat bagi tahu, Ali dah letak nama saya 100%, jadi saya nak ambil duit ni 100%, boleh ke? Kalau masing-masing nak bahagian masing-masing, maka adik-beradik Ali ni, yang adik-beradik seibu sebapa ni, yang lelaki dapat 100% untuk KWSP penamaan ni, dia kena bahagi ikut faraid. Dia tak boleh makan seorang-seorang diri. Kalau dia makan seorang-seorang diri, itu bermakna dia makan harta yang batil. Okey, macam mana Ali nak buat perancangan? Dia memang nak bahagi 100% kepada adik-beradik lelaki dia ni. Sebab adik-beradik lelaki dia ni susah. Adik-beradik lelaki dia ni do'if, tak ada rumah. Kehidupan dia pun agak susah. Macam mana Ali nak memberikan kepada adik-beradik lelaki dia ini? Jadi Ali bolehlah buat hibah. Tetapi untuk KWSP ni tak boleh hibah. Hibah untuk KWSP memang tidak dibenarkan. Maka Ali bila dia dah mencapai umur 55 tahun, maka dia bolehlah keluarkan duit KWSP dia tu dan letakkan dalam satu akaun, sama ada nak letak dalam tabung haji ke, ASB ke, letak akaun bank, mana-mana bank ke, maka bolehlah buat hibah dengan Solihin Trustee Berhad. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kes sebegini, boleh sahaja tanya, rujuk kepada Nurul.